Hello korang, dekat hadapan saya ni ada salah satu SUV mewah, okey, yang ini baru dari dekat Malaysia, okey. Alright, ini lain daripada yang lain. Ini adalah Chery Omoda 5 variant hatch, okey, 1.5 tahun 2023 korang. Masih baru lagi tahu kereta ni. Design ni pun memang sangat unik kalau korang tengok. Okey, korang tengok dekat bahagian hadapan ni. Bahagian hadapan ni dia ada macam ada grill dekat bahagian hadapan dia. Lepas tu macam ada diamond-diamond kat tepi tu. Korang nampak tak? Memang padu gila dia punya design. Okey, dia punya Chery tu dia punya logo macam ni lah. So dia lain daripada brand kereta-kereta yang lain. Okey, saya bawa korang pergi tengok sekeliling. Korang tengok dia punya design ni sahaja pun memang sangat unik. Okey, dikombai lagi dengan warna merah dengan warna hitam, lagilah meletup kereta ini. Okey, ini bahagian belakang Chery tu memang cantik gila. Okey, bahagian belakang dia ni, ni dia ada spoiler. Spoiler dia siap double lagi. Double dengan warna merah dengan warna hitam. Lagi nampak unik. Okey, lepas tu lampu belakang dia pun dia pakai LED bar macam tu lah. So memang cantik gila. Okey, ni bahagian luar dia. Okey, Chery ni okey, dia menggunakan rim 18 inci original daripada Chery. Okey, dia combine dengan pula warna rim dia warna hitam dengan warna merah. Memang sangat unik daripada kereta lain. Okey, saya bawa korang bawa masuk dalam pula. Okey, bahagian dalam dia sahaja pun korang boleh tengok memang nampak mewah gila dia punya design tu. Okey, alright, lepas tu sebab aku bawa korang masuk sekejap. Okey, lepas tu ni korang nampak ni dia ada touchscreen berkembar. Okey, dia punya touchscreen berkembar ni 10.25 inci. Okey, alright. Untuk dia ni boleh support dengan Apple CarPlay dengan Android Auto. Okey, untuk korang pakai Android dengan ataupun iPhone boleh je connect pakai ini. Alright. Okey, ni bahagian dia ada cas. Ini cas korang letak sahaja cas dia akan cas tanpa wayar sahaja. Alright, ni bahagian dia. Okey, bahagian dalaman ni kalau korang perasan dia ada orang cakap ambient light. Okey, biasanya memang kereta memang ada ambient light. Tapi untuk kereta Chery Omoda ni kalau dia punya sorry ya. Say that again. Okey, dia punya ambient light ni dia boleh macam boleh bergerak mengikut muzik yang kita mainkan. Nampak tak dia punya premium, memang premium gila. Okey, alright, lepas tu dia menggunakan For now I don't know what you mean. Here's some commands you can try. Sorry ya. Alright, lepas tu dia menggunakan leather seat yang premium korang, daripada leather yang memang sangat berkualiti tinggi. Okey, lepas tu Chery Omoda ni juga didatangi dengan sunroof korang. So cepat korang pusing. Masih berfungsi dengan baik dia punya sunroof ini korang. Alright. Okey, ini bahagian steering dia. Steering dia pun lain daripada macam kereta lain. Alright, di sini ada Chery. Alright, saya bawa korang pergi belakang pula. Ini bahagian belakang dia sama juga macam kereta SUV yang lain. Ruang dia tak adalah sempit mana, memang agak besar. Okey. Lepas tu ada aircon vents. Dia punya design aircon vents ni macam lain juga. Dia ada port charger kat sini. Alright, lepas tu sini pun macam biasa, macam saya cakap tu. Dia tak adalah menegak sangat. Tapi okey lah kalau korang nak duduk. Okey, lepas tu dia ada Isofix, di mana kalau korang ada anak baby ke pakai car chair ke boleh je kena ini. Okey, alright. Saya bawa korang pergi bahagian bonnet pula. Okey, bahagian bonnet dia ada power board. So korang tak perlu risau-risau nak buka dah. Okey, bahagian belakang dia pun memang sangat besar korang. So nak letak barang ke memang tak ada masalah. Ruang dia sangat besar dan sangat membantu. Macam biasa korang nak ruang lagi besar, korang boleh tolak sahaja bahagian kerusi belakang ni. Okey, alright. So dia ada power board, korang boleh tekan sini saja. Nanti dia akan tutup sendiri. Memang padu kan. Okey, alright.
Harga cherry ni sekarang ni, korang tengok memang cantik gila. Okey. Harga cherry ni sekarang ni korang boleh dapat dalam harga cherry ni sekarang korang boleh dapat dalam harga RM87,000 bulanan dalam RM1,100 oleh Ikat Loan 9 tahun. Untuk korang nak bulanan rendah, korang boleh letak deposit 10% ataupun 20%. Okey, macam biasa untuk korang berminat, korang boleh PM kami sekarang sementara stok masih ada. Okey, kita hanya ada satu stok saja untuk cherry ni. Okey, berminat cepat PM kita sekarang. Alright, bye. Assalamualaikum.